kebaikan daripada usaha-usaha kita bersama ini. Dan kita teruskan dengan peluncuran semarak kurikulum. Seperti yang telah saya kongsikan sebentar tadi, semarak kurikulum merupakan satu inisiatif Jabatan Pendidikan Negeri Kedah dalam menyemarak serta menyambut rancangan pendidikan Malaysia 2026-2035. Maka kini tibalah masanya untuk kita munculkan semarak kurikulum negeri Kedah. Untuk makluman sidang hadirin, program semarak kurikulum ini dibina untuk meningkatkan lagi keupayaan kurikulum negeri. Ianya juga adalah untuk meningkatkan prestasi akademik negeri Kedah. Sekalung tahniah dan penghargaan kepada semua yang terlibat dalam menjayakan program ini. Oleh itu, ayo kita sama-sama menyokong dan menjayakan program semarak kurikulum negeri Kedah. Maka itu, dengan lafaz mulia Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini merasmikan meluncurkan program semarak kurikulum negeri Kedah tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis Berangkat juga terima kasih kepada Encik Rahim Bilhad atas bingkisan ramadan dan peluncuran program yang telah disempurnakan. Mohon Yang Bersatuan Pengarah untuk tetap berdiri pentas bagi acara selanjutnya. Majlis mempersilakan Tuan Pengarah dengan diiringi oleh Tuan Haji Sabin Awang dan kesemua timbalan pengarah untuk menyempurnakan ini peluncuran program semarak kurikulum negeri Kedah. Juga dipersilakan pengurusan tertinggi untuk sama-sama berdiri menyaksikan detik bersejarah ini sebagai tanda sokongan padu kita semua. Prestasi SPM Negeri Kedah meningkat pada tahun ini. Tahniah kepada semua pelajar dan guru.